Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, sekarang saya berada di Madrasah Saniah. Seperti mana tuan-tuan dapat lihat di sebelah saya ni, sekarang ni kita tengah tambah tembok dinding untuk melindungi pelajar-pelajar kita daripada terkena hujan, panas dan sebagainya. Dan insya-Allah dalam ni juga kita akan letakkan kapet, kita akan pasang aircon, kemudian kita akan baik pulih ni bocor-bocor ni semua ni, tukar lampu yang dah rosak, kemudian kita nak tambahkan lagi fasiliti-fasiliti untuk keselesaan anak-anak pelajar kita belajar di sini. Dalam masa yang sama juga tuan-tuan dan puan-puan, kita juga telah mendapat aduan daripada pihak sekolah untuk kita membaiki tangki, yang mana tangki tersebut digunakan oleh seluruh anak-anak pelajar kita di sekolah ni, termasuklah di asrama. Yang mana tangki ni sangat-sangat penting untuk kita tambah, kita baiki dan ataupun kita tukarkan dengan tangki yang baru, sebab tangki ni dah lama dan kita perlukan tukar dengan tangki yang baru. Sebab apa? Tangki sekarang dah bocor. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya nak mengajak tuan-tuan dan puan-puan semua untuk bersama-sama dengan kami dalam kita menyiapkan projek pembesaran Madrasah Saniah ini dan juga baik pulih segala kerosakan yang ada di madrasah ini, yang mana setiap sumbangan daripada tuan-tuan dan puan-puan menjadi saham akhirat tuan-tuan dan puan-puan, selagi mana madrasah ini dimanfaatkan dan digunakan oleh anak-anak pelajar kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam mana cara nak menyumbang? Tuan-tuan boleh terus klik link yang berada di bio ataupun klik link yang tertera bersama dengan video ini.